Di sebalik orang duk kata makin hari hidung makin besar, kau tengok BMW iX3 Neo Cluster yang ni. Hidung dia comel je. Walaupun nampak pelik, tapi ini adalah antara kereta EV kegemaran orang. Dia punya range untuk full charge boleh pergi sampai 805 km WLTP, menjadikan dia SUV EV yang boleh pergi paling jauh sekali. Dia ada skrin, kata tak skrin dia daripada hujung sampai ke hujung, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih dah subscribe, bantu subscribe, bantu tekan lonceng, follow juga lah segala social media kita, Facebook, IG, TikTok, pelaju. Jom abang cerita pada korang apa yang best dekat kereta ni. Let's go. Yes, seperti mana yang abang katakan, ini adalah BMW iX3 Neo Cluster yang juga merupakan model pertama yang didatangkan dengan platform yang baru. Kalau kita ikutkan Neo Cluster ni, Neo Cluster dalam bahasa Germany adalah new era lah. Maksudnya selepas ini untuk mana-mana kereta EV daripada BMW, dia akan gunakan platform yang baru, iaitu Neo Cluster lah. Yang mana untuk iX3 ini adalah model pertama yang gunakan platform yang terbaru. Dan macam abang katakan, ini adalah antara kereta EV idaman ramai orang. Sebab apa? Sebab dia punya range untuk full charge boleh pergi sampai 805 km WLTP dengan top speed 210 km, 0 to 100 4.8 saat. Dan kalau cas 10 minit boleh naik 300 km. Hoi, ini antara idaman ramai orang. Even aku tengok dia punya spek pun aku dah rasa geram dah. Dan dari segi design dia, design dia terpulang kepada masing-masing. Ada yang katakan lawa, ada yang katakan buruk. Especially dari segi depan dia. Sebenarnya tak adalah buruk sangat kalau kau tengok dekat depan-depan kan. Di sebalik orang kata makin hari hidung makin besar, tapi kau tengok sekarang ni, hidung dia bukan makin besar, makin panjang sekarang ni. Tapi for me, nice lah. Dia nampak cantik lah. Especially dekat bahagian depan dia nampak pelik, tapi bagi aku nice. Dia kau kena tengok depan-depan. Kau jangan tengok gambar. Kau tengok gambar memang kau nampak pelik. Tapi kau kena tengok depan-depan, kau akan katakan, "Uish, not bad sebenarnya." Kan? Especially kalau kita berada dekat atas jalan raya kan. Kau daripada belakang tu kau nampak, "Uish, ini kereta apa?" Itu keunikan dia lah. So ini ada dia punya hidung ni, jadi kelilingi dengan lampu, dan juga dari segi lampu kau tengok ni. Oh, ini memang style gila lah. Termasuk dengan bahagian bawah kita nampak ada juga active shutter grille lah, yang mana dia akan buka jika diperlukan juga kat situ. Dan untuk bahagian tepi, rim dia, kalau tukar tayar kan, macam doa tu, nak tukar tayar. 22 inci dia gunakan tayar daripada Hankook. Saiz tayar 255, 22 inci. Rim dia nampak macam ala-ala macam Zeekr 009 sikit. Adalah sikit lah irah-irah dekat situ lah. Okay, so for me, ini sekali tukar tayar memang dah lah EV, dah lah kereta berat. Antara benda yang kena kerap tukar, tayar lah. Silap-silap setahun lebih, 2 tahun, habis kena tukar dah. Depend pada kau punya driving lah. Dan untuk bahagian tepi kita nampakkan digunakan jenis yang pop-up tau. Yang ini gunakan pop-up. Of course, cantik lah. Jalan dia flat, memang nampak premium. Cuma takut jadi apa-apa, takut dia lost power cut, takut dia tak keluar. Ini kita tak pastilah. Okay. Dan juga dari segi dimension dia agak besar tau. Yang mana dia punya panjang dia adalah 4782 mm, lebar 1895 mm, tinggi 1635 mm, dan juga wheelbase dia adalah 2899 mm. Dan dari segi ground clearance pula 175 mm. Besar sebenarnya kereta ni. Untuk bahagian belakang pun style lah, nampak unik juga dengan lampu dia light 3D jenis floating, memang nice lah. And then untuk bahagian belakang kita nampak ada rear spoiler juga, lampu terbit kat sini. Dan juga untuk yang ni, space belakang pun agak besar juga. Basically, kau nak sumbat luggage 5-6 luggage pun tak ada masalah lah. Dan untuk bahagian bawah pun ada space yang kecil juga dekat sini lah. Okay, so basically in term of the design, for me cantik. Kau kena tengok depan-depan, baru kau boleh rasa cantik kereta ni. Untuk bahagian dalaman, antara benda pertama yang menarik perhatian aku adalah dia ada skrin, kata tak skrin dia daripada hujung sampai ke hujung, baik. Lagi satu, kau boleh custom apa yang kau nak. Contoh paparan skrin ni, kau nak letak dynamic, kau nak letak map,
Semua boleh adjust dengan tekan button ni, semua dia boleh adjust macam tu. Gila style kot. Serius lah. Bukan setakat itu, dia ada HUD lagi. So basically kereta ni memang banyak skrin lah. Satu skrin memanjang, ada HUD dengan skrin. Biasa kan orang buat part segi ataupun jenis menegakkan. Tapi kau tengok ni, dengan style dia unik lah. Serius lah, untuk BMW kali ni aku rasa the new cluster punya ni level dia jadi lain lah aku rasa. Memang style lah. Serius babe, memang style. And then with the yang ini material yang kita boleh nampak dekat kereta-kereta mini yang ni. Yang ni dibuat daripada bahan-bahan yang kita semula kot untuk yang ni lah. Dan juga untuk steering aku tak gemar langsung lah steering macam ni. Ini bukan first time lah BMW buat. Dia macam like crystal tapi dia jenis yang haptic touch tau. Aku rasa kadang-kadang function, kadang-kadang tak function. Aku pun tak tahu kadang. Kau nampak ni memang banyak function gila, banyak lah benda-benda yang function kat sini tapi tak ada feel, kata tak? Tak ada feel. So for me, aku tak suka yang ni. Aku akan skip yang ni. Dan juga untuk yang ni kita nampak ada wireless charger, ada 2 Type-C juga, ada card holder dan juga everything kawal gear kat sini lah. Okay, steel by wire, EPB pun semua kat sini. So everything is here. Dan juga untuk tengah ni pun ada space tapi tak besar lah, kecil je. Tapi selain daripada tu bawah pun ada juga. Dan untuk seat semua datangkan dengan leather sepenuhnya. Dan untuk yang ni datangkan dengan moonroof yang besar gila lah. Tapi for me yang paling style sekali kat sini adalah screen yang besar gila kat depan ni. Dan juga center screen yang ni. Unik lah, lain. Tak pernah lagi abang jumpa dekat mana-mana BMW yang ada. Di sebalik orang buat 4 segi, dia buat ada keunikan lain tersendiri. Untuk space belakang, luas. Cukup luas lah. Kalau kita nampakkan dekat bawah memang flat habis. Untuk ruangan kaki pun besar, lebih pada 2 penumbuk. Ini pun seat dia ke belakang kan. Ruangan kepala lagi besar sebab dia ada panoramic moonroof kat sini. So lagi besar. So in terms of the keselesaan, memang langsung tak ada isu lah. Kalau kita tengok aircon belakang pun dia ada single zone. So kiranya kereta ni ada 3 zone lah. 2 depan, 1 belakang. Ada 2 Type-C juga. Ada rear aircon juga. Dan untuk ini kalau kau nampak belakang seat ni, yang ni boleh letakkan aksesori. Mungkin letakkan later boleh letak iPad dia ke dan sebagainya kan. So that's why dia dah siapkan bahagian ni lah. And then ada center armrest. Ada 2 card holder. But basically untuk dalam belakang dia tak ada isu lah. Dan juga buka pintu kan. Ni gunakan button ni. Nampak ni. Sekejap. Memandangkan range dia panjang 805 km. Of course bateri dia pun besar lah. Untuk yang ni bateri dia lah 108 kW NMC bateri dengan 465 horsepower dan juga 645 Nm torque. 0 to 100 cuma 4.9 saat je dan top speed dia boleh pergi sampai 210 km sejam. Dan satu lagi kan abang mention, yang ni charge 10 minit boleh pergi sampai 300 km. Sebab apa? Sebab yang ni gunakan 800 volt architecture yang mana DC charger OBC dia up sampai 400 kW, AC 11 kW. So that's why lah dalam masa 10 minit dia boleh naik sampai 300 km. Of course you need to find the right charger lah yang boleh support sampai 400 kW. Dan harga pula dekat Thailand berapa? Harga sini dijual start lebih kurang 3.6 juta Thai baht. Plus minus kalau kita convert direct lah 440 ribu sahaja. Dan buat pada sini kita yakin dan percaya model ini akan masuk ke pasar Malaysia tak lama lagi, mungkin tahun ini. Dan kalau masuk Malaysia, kau rasa berapakah indikator yang patut diletak? Kalau kau tanya aku, untuk harga yang macam tu 400,000 mungkin acceptable. Dan ini juga antara ciri-ciri kriteria EV yang peminat EV suka. Range panjang, design cantik, OBC bagus, ada V2L dan macam-macam lagi jajan-jajan yang ada. Cuma skrin tu mengganggu sikit lah kalau kau tengah driving. Terlalu banyak skrin lah. Okay? I think aku tak sabar nak tunggu dia masuk Malaysia dan aku tak sabar nak bawa kereta ni juga dekat ini. Dan macam biasalah ada sebarang soalan, kalau boleh nyatakan dekat ruangan komen bawah. And macam biasa bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, bantu subscribe, bantu tekan lonceng, follow juga segala social media kata Facebook, GT Top Laju. Dan kita akan jumpa dah pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.